Assalamualaikum, welcome back to my channel One is Missionary. Okay, kalau korang pengguna mesin rumput, korang dah guna mesin rumput 2 atau 3 bulan, apa yang patut korang buat dekat mesin rumput ni dan apa yang korang akan servis. Okay, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go! Mesin rumput ni customer hantar dekat kita, dia suruh servis, dia dah pakai 2 hingga 3 bulan lah. Okey, mula-mula sekali kita akan servis dia punya filter sebab mesin rumput ni dia dah pakai, dia nak simpan lah. Kita buka dia punya filter dulu. Kita cuci dia punya ni carburetor ni. Okay, tengok dia punya filter pun dah kotor dah. Okay, kita tembak je guna kompresor. Okay, lepas tu kita pasang balik filter ni. Okay, kita dah pasang balik filter ni. Sekarang kita check dia punya kepala ni. Sebab kepala ni dia dah selalu gunakan, takut dia punya grease pun dah habis. Kita buka dia kepala ni, kita bagi grease kita bubur grease lah. Okay, dalam pun dah kosong. Kita inject grease. Okay, lepas tu kita pasang balik dia punya nut Okay, lepas kita bagi grease dekat kepala ni, sekarang kita bagi grease dekat dia punya flexible sub ni. Okay, nak bagi grease dekat flexible sub ni, kita buka dulu. Okay, korang tengok sini grease pun dah habis. Ni yang paling penting. Kalau nak jaga dia, ni kena bagi grease. Okay, korang kalau nak bagi grease ni, kena pakai yang high temp yang ni tahan panas punya. Okay, sapu je grease dekat dia punya flexible ni.
Okay, kita dah bubur grease. Sekarang kita masuk balik dekat dia punya flexible sub. Okay, kita akan masuk dekat body mesin ni. Okay, sekarang kita dah siap bubur grease. Dah servis dia, dah siap servis dia punya filter. Lepas tu dekat kepala sana pun kita dah bagi grease. Dekat flexible pun kita dah bagi grease. Sekarang kita nak try start dia. Okay. Okay, kita pasang dulu dia punya kabel ni. Okay, nak start dia sebab dia enjin sejuk kan. Orang tolak choke ni dekat atas. Okay, bila enjin dah panas macam ni kan, bila nak start dia, korang tak payah tolak choke ni. Terus start dia. Okay, kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Kalau korang ada masalah mesin atau nak servis mesin, korang boleh tu walk in dekat SQ1S Machinery Seri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.